Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Masyarakat yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung satu nilai yang sering disalah faham, iaitu sabar. Ramai menyangka sabar itu lemah. Ramai beranggapan sabar itu berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Sedangkan hakikatnya, sabar adalah kekuatan yang sangat besar. Sabar bukan bermakna kita mengalah. Sabar bermakna kita mengawal emosi ketika diuji, menjaga akhlak ketika disakiti dan terus melakukan yang terbaik walaupun hati sedang terluka. Dalam kehidupan kita akan diuji dengan pelbagai keadaan, ujian rezeki, ujian keluarga, ujian kesihatan, ujian kata-kata manusia. Namun orang yang kuat bukan yang paling lantang bersuara, tetapi yang mampu menenangkan diri dan membuat keputusan dengan hikmah. Sabar mengajar kita untuk tidak bertindak mengikut emosi. Sabar mendidik kita untuk berfikir sebelum bertindak. Dan sabar menjadikan kita insan yang matang dan dihormati. Jika hari ini kita diuji, jangan cepat berputus asa. Jika hati terasa berat, ingatlah bahawa setiap kesabaran pasti ada ganjarannya. Mungkin hasilnya bukan hari ini, mungkin bukan esok, tetapi yakinlah Allah tidak pernah mensia-siakan kesabaran hamba-Nya. Teruskan bersabar sambil berusaha. Teruskan bersabar sambil berdoa. Kerana sabar yang disertai usaha akan melahirkan kejayaan yang penuh keberkatan. Akhir kata, sabar itu bukan tanda kelemahan, sabar itu tanda kekuatan jiwa. Jika pesanan ini bermanfaat, sila subscribe channel Pengetua AI, kongsikan kepada keluarga dan sahabat. Semoga menjadi peringatan dan kekuatan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.